Menurut Fairclough, analisis wacana kreatif tidak hanya tertumpu kepada penggunaan bahasa atau bentuk teks semata-mata, tetapi turut merangkumi pelbagai aspek semiotik lain yang berperanan dalam menghasilkan makna, termasuklah elemen visual seperti imej, warna dan grafik. Melalui aspek semiotik, setiap elemen yang terdapat dalam teks, terutamanya dalam komunikasi visual, dilihat sebagai satu tanda yang membawa makna sama ada secara tersurat maupun tersirat. Sehubungan itu, kami memilih brosur Milo sebagai bahan kajian kerana brosur ini memaparkan unsur semiotik yang jelas seperti penggunaan warna hijau yang dominan, tipografi yang pelbagai, saiz huruf yang berbeza, imej produk serta penonjolan grafik yang tertentu. Kesemua elemen ini bukan digunakan secara rawak, sebaliknya mempunyai peranan tersendiri dalam menyampaikan mesej kepada pengguna. Ini secara tidak langsung mendedahkan strategi komunikasi pengeluar dalam menarik perhatian masyarakat serta membentuk perspektif positif terhadap produk. Oleh itu, analisis wacana ini akan menggunakan teori Fairclough untuk melihat bagaimana makna dibina dan disampaikan melalui unsur-unsur semiotik yang terdapat dalam brosur tersebut. Berdasarkan sorotan kajian lepas, saya telah meneliti dan menganalisis sebanyak 6 kajian terdahulu yang mengaplikasikan model Fairclough dalam analisis wacana semiotik. Antara kajian yang dirujuk ialah penulisan oleh Masirah Shahabuddin dan Nuraini Ibrahim dalam kajian bertajuk Unsur Semiotik dalam Wacana Iklan Kecantikan serta beberapa kajian lain yang berkaitan. Walau bagaimanapun, kebanyakan kajian terdahulu didapati lebih menumpukan kepada kelumpungan pada dimensi teks, khususnya melalui penekanan yang berlebihan terhadap aspek visual. Namun, kebanyakan penyelidikan terdahulu kurang memberikan perhatian kepada analisis linguistik yang mendalam, sedangkan dalam teori Fairclough, analisis wacana tidak hanya terhad kepada elemen visual semata-mata, malah turut menekankan penelitian bahasa secara terperinci seperti aspek leksikal, penggunaan metafora, transitivity, modaliti serta evolusi. Ketidakseimbangan ini menyebabkan analisis linguistik kurang diberi penekanan berbanding analisis visual. Walhal menurut Fairclough, kedua-dua aspek tersebut seharusnya saling melengkapi bagi menghasilkan sebuah analisis wacana yang menyeluruh dan bersepadu. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif dengan menganalisis data daripada risalah, iklan yang diperoleh daripada internet, termasuklah laman web agensi kerajaan, institusi pendidikan, syarikat swasta dan badan persatuan masyarakat. Bahan-bahan ini dipilih bagi mengkaji kepelbagaian konteks, sosial dan komunikasi serta mengandungi unsur semiotik seperti elemen visual yang berwarna, jelas dan mudah dianalisis selaras dengan fokus kajian. Selain itu, kaedah kepustakaan juga turut digunakan untuk mencari, mengumpul dan menganalisis maklumat tambahan berkaitan unsur semiotik yang terdapat dalam kajian. Kaedah ini dipilih kerana ia membolehkan kajian ini mendapat gambaran keseluruhan tentang teori dan konsep yang berkaitan analisis wacana dalam model teori Fairclough, khususnya semiotik. Melalui kaedah ini, pengkaji dapat meneliti pelbagai sumber bertulis seperti buku, jurnal akademik dan artikel ilmiah yang membincangkan mengenai tajuk kajian secara lebih mendalam. Dapatan yang pertama ialah tipografi. Penggunaan huruf besar tebal dan berwarna coklat gelap pada tajuk brosur berjaya menarik perhatian pembaca serta menegaskan imej Milo sebagai minuman berasaskan koko yang memberikan tenaga. Dapatan yang kedua pula ialah logo dan cop kesihatan. Logo Milo yang dipaparkan memudahkan orang ramai mengenali jenama ini. Cop pilihlah lebih sihat dan logo halal pula meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aspek kesihatan dan juga keselamatan produk. Dapatan yang ketiga pula ialah visual nutrient. Visual berbola emas yang mewakili vitamin B, C, D, kalsium, fosforus dan zat besi memberikan gambaran bahawa Milo mengandungi nutrisi lengkap untuk tenaga, imunisasi dan juga tumbesaran. Dapatan yang keempat pula ialah simbol cawan hijau. Cawan hijau merupakan simbol utama Milo kerana sangat mudah dikenali. Warna hijau ini membuatkan orang terus teringat kepada Milo sebagai minuman yang segar dan bertenaga.
Dapatan yang seterusnya adalah analisis gambar dan kaitannya dengan simbol dalam poster. Gambar yang pertama ialah gambar atau imej tangki berlimak yang menunjukkan bahan mentah dan bahan asli yang terkandung dalam produk Milo. Manakala kaitan makna gambar ini adalah sebagai simbol bahan makanan yang membekalkan tenaga sihat dan bersih disebabkan penggunaan bahan semula jadi. Gambar kedua pula ialah gambaran percikan susu dan coklat yang melambangkan kesegaran dan kelazatan. Makna keseluruhan adalah keseimbangan kebaikan minuman Milo dengan rasa yang lazat. Bagi dapatan keenam iaitu aspek warna, dapat 5 jenis warna dalam poster ini dan warna paling dominan ialah warna hijau zamrud diikuti warna koko atau coklat. Kemudian warna kuning keemasan terutamanya pada cahaya, warna putih dan sedikit warna merah. Bagi dapatan yang terakhir ialah unsur pergerakan dan pencahayaan. Bagi unsur pergerakan yang kita boleh nampak ialah pergerakan menuang Milo ke dalam cawan dan jika diteliti gambaran tersebut boleh menampakkan cahaya mengalir kerana dituang ke dalam cawan. Kemudian barisan hijau neon pada keliling cawan juga menunjukkan pergerakan seolah-olah semua nutrisi berada di dalam cawan tersebut. Bagi unsur pencahayaan pula, terdapat pencahayaan pada bulatan nutrien dan juga latar belakang yang cerah pada poster tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan analisis wacana dari sudut semiotik dapat dilihat bahawa brosur bukan sekadar medium untuk menyampaikan maklumat tetapi juga berfungsi sebagai satu sistem tanda yang membentuk makna melalui gabungan elemen visual dan linguistik. Pendekatan analisis wacana ini membantu kami memahami bagaimana strategi komunikasi, nilai serta ideologi tertentu disampaikan kepada pengguna secara tersirat. Melalui analisis terhadap brosur Milo, unsur-unsur semiotik seperti penggunaan warna hijau yang dominan, imej produk serta tipografi yang jelas dan menonjol memainkan peranan penting dalam menarik perhatian pengguna dan membentuk perspektif yang positif terhadap produk. Elemen-elemen ini bukan sahaja memberi kesan estetik, malahan memudahkan pengguna memahami mesej yang ingin disampaikan seperti tenaga, kesihatan dan gaya hidup aktif. Hal ini amat penting dalam membantu pengeluar mencapai objektif pemasaran mereka. Justru itu, penghasilan brosur seperti Milo perlu menitik beratkan penggunaan elemen semiotik bagi memastikan mesej dapat disampaikan dengan lebih berkesan dan mencapai sasaran audiens.